sambal tumis nasi lemak Cafe 57. Okey, jom kita layan macam mana cara buat dia. Hai, Assalamualaikum. Ibu dekat dapur Cafe 57. Ibu nak masak sambal tumis untuk nasi lemak. Sambal tumis cara ibu lah. Okey, so jom kita layan. Kalau malas nak buat, kita boleh datang Cafe 57 makan nasi lemak dengan sambal tumis yang mantap. Terus kena ada bawang yang dah dihiris-hiris macam ni. Ikan bilis dah cuci ni. Asam jawa. Belacan tak taruh banyak sangat sebab ada orang yang tak suka belacan. Sedikit gula kabung. Nak letak banyak boleh. Tak letak langsung pun boleh. Guna je gula putih. Terpulang. Minyak dah panas, masukkan bawang dengan ikan bilis tadi. Kacau sampai layu. Dah layu macam ni, masukkan chili blend. Tak tahulah berapa, agak-agak aja nasi. Kacau-kacau, tambah air sikit. Tambah apa? Masukkan semua bahan. Gula merah, gula kabung, washan, air asam jawa. Jangan lupa perasakan gula dan garam. Tunggulah sampai kering. Basically ni dah siap Kacau hingga kering dan color agak-agak gelap macam ni. Siap sambal tumis nasi lemak Cafe 57.